Ni saya bercakap untuk diri saya. Saya sedia maklum bahawa ada satu laporan SPRM telah dibuat oleh 3 NGO Melayu yang saya ingat Perkasa dengan PPIM lah terhadap saya semalam. Dan ada laporan SPRM terhadap saya. Dan seumur hidup saya, ini adalah laporan SPRM yang pertama yang dibuat terhadap saya. Saya dah jadi ahli parlimen lama tau, menteri segala-galanya lah. Itulah. Saya pun terkejut juga. Banyak-banyak NGO yang nak backup kerajaan perkasa. Tak pernah berlaku dalam sejarah negara ini kan. Semalam pun SPRM dengan pantas telah membuat kenyataan akan mengambil tindakan. Laporan dibuat dalam pukul 4 lebih, pukul 7 lebih, SPRM dah keluar kenyataan dah akan mengambil tindakan. Pagi ini saya dimaklumkan oleh satu sumber dalaman SPRM bahawa satu seruan terhadap saya akan dibuat. Saya bersedia, sebab tu saya kena sebut saya lah, sebab takkanlah Kak Oji dengan Wong Chen pun nak masuk lokap dengan aku. Jadi teman. Jadi saya nak sampaikan kepada Datuk Seri Anwar, kepada Tan Sri Azam Baki, saya ni veteran bab-bab kena tangkap dan masuk, kena raid, kena geledah, bab-bab masuk lokap ni. Jadi saya bersedia melalui semuanya sekali lagi. Kerana kita pernah juga lalui sebagai sebuah negara bahawa taktik intimidasi dan juga mencipta kes seperti ini telah pun dibuat oleh pentadbiran-pentadbiran sebelum ini. Dan kita pun tahu perkara itu tidak berjaya. Akhirnya kebenaran akan tetap terselah dan rakyat akan buat penghakiman. Jadi kalau saya nak kena masuk lokap, nak kena raid 2-3, saya dah beritahu kat isteri saya, tolong kemas rumah sikit kan. Saya pun dah pastikan bahawa pakaian dalam saya semua yang cantik-cantik lepas sini kan. Korang tak pernah masuk lokap pun tak tahu kan. Jadi kalau maksudnya kita perlu melalui sekali lagi, dan pengalaman saya masa 1MDB ke Felda ke Tabung Haji, saya boleh beritahu kalau setakat masuk lokap 2-3 hari tu, setakat kena dari semua berbaloi untuk perkara-perkara yang sepenting ini untuk rakyat. Kerana kami ahli parlimen. Kalau kami kena tangkap oleh SPRM dan kami kena tekan, ada kes yang dibuat-buat terhadap kami ada suara yang boleh sampaikan kepada rakyat. Kami akan ada peguam-peguam. Yalah susahlah sedikit kan. Akaun kena bekulah, itulah, ini semua kan. Tapi paling kurang kami ada recourse untuk kami bela diri dan sebagainya. Tapi kalau kena kepada kamu, kalau kena kepada sesiapa yang memang orang tak kenali, kalau kena kepada seorang peniaga yang dia tak kacau orang, tapi tiba-tiba orang nak ambil harta dia, tak ada orang yang akan dengar. Kamu akan tenggelam begitu saja. Jadi sebab itu, kalau perlu melalui sekali lagi, saya rasa berbaloi lah. Jadi kalau berani, cuba buat. Dan saya juga nak ingatkan kepada Datuk Seri Anwar, kerana dia juga yang pernah melautkan sendiri sebelum ini bahawa rakyat adalah hakim negara. Akhirnya dia akan sampai juga kepada rakyat. It's just a matter of time kan. Jadi dan sekiranya Tan Sri Azam Baki atau Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan taktik-taktik untuk mengelak, setakat ini 2-3 hari pertama reaksi daripada pihak berkuasa adalah mengelak. Satu-satunya reaksi daripada Datuk Seri Anwar ialah dengar penjelasan Tan Sri Azam Baki. Penjelasan Tan Sri Azam Baki itu macam budak tingkatan 4 buat prinsip akaun. Kan tak masuk akal. Ya, jadi macam mana kita nak percaya kat dia? Kemudian sekarang ini, semalam dia dah mula sampai ke intimidasi. Ada laporan SPRM akan siasat semuanya. Dan kalau ingat taktik-taktik untuk menutup perkara ini akan berjaya memperlahankan usaha kami, ahli-ahli parlimen yang 8 orang ini, untuk menuntut agar dakwaan-dakwaan terhadap SPRM ini disiasat segera. Kami mahu memaklumkan bahawa adalah menjadi tanggungjawab kami
menyuarakan tuntutan-tuntutan ini bagi pihak rakyat. Lagipun kita tak minta banyak pun, kita minta siasat. Apa yang payah sangat nak siasatnya? Bukanlah kita minta bayar kami 500 juta ke, lantik Wong Chen jadi timbalan Perdana Menteri ke, tak ada pun. Kita minta siasat, kan? Seperti yang saya sebut tadi, kita dah kenal jugalah gaya kerajaan. Baik kerajaan manalah, kerajaan bertukar ganti, tapi gaya kerajaan itu lebih kurang sama lah daripada satu kerajaan ke satu kerajaan. Kalau isu itu tidak dibawa sehingga ke peringkat rakyat, maka isu itu akan mati dan diam begitu saja. Mereka merasakan bahawa akhirnya rakyat ni, ahli parlimen ke, rakyat ni lepas media melaporkan, dia mati kat situ lah. Orang baca, orang terkejut, tak apalah, kan. Jadi menjadi tanggungjawab kami lah untuk memastikan perkara ini membina momentum supaya ia berakhir dengan satu siasatan yang telus dan bebas. Jadi untuk memastikan dakwaan-dakwaan yang didedahkan Bloomberg itu tidak ditutup begitu saja tanpa ada satu siasatan yang menyeluruh, yang bebas dan telus, kami akan mengambil tindakan-tindakan berikut bermula daripada minggu depan. Cuma kita timing ni lawak sikit lah. Sebab tahun depan tahun baru Cina, lepas tu Ramadan, lepas tu Raya. Mana orang Cina dia kata puasa tak boleh tipu. Cuma maksudnya dalam bulan puasa contohnya dan musim perayaan, kan, bermula dengan tahun baru Cina, kemudian disambung dengan hari raya Aidilfitri, kan, 23. Tapi selalunya aktiviti dia akan perlahan sedikit lah. Jadi itu sedikit cabaran lah kepada kami dan juga rakyat. Jadi mungkin atas sebab itulah ada pihak yang merasakan perkara ini akan mati begitu saja. Jadi ini adalah tindakan-tindakan yang kami sedang susun dan akan ambil bermula minggu depan, dan kita akan tumpu sehingga kerajaan memberi reaksi yang positif kepada tuntutan agar satu siasatan yang bebas dan telus dibuat. Pertama, sebagai ahli-ahli parlimen kanan kerajaan, kami yang 8 orang ni dikira ahli parlimen kanan kerajaan lah, yang backbencher. Kami akan menulis kepada semua ahli parlimen yang bukan menteri dan timbalan menteri yang merentas parti. Tak kisahlah parti mana, daripada PH ke, PN ke, daripada bebas ke, kita akan mula menulis bermula minggu depan untuk mendapatkan persetujuan mereka kepada desakan supaya Tan Sri Azam Baki digantung serta-merta dan satu siasatan bebas dimulakan segera. Parlimen hanya akan bersidang balik 23 hari bulan Februari lah, kan. Minggu depan cuti lah, kan. Akan ada yang kata lah, kenapa tak bawa usul? Boleh lah kami bawa usul. Sepanjang umur hidup saya di parlimen, bila saya bawa usul tu kena dikemukakan untuk diluluskan oleh speaker. Dan peraturan Dewan mengatakan usul-usul kerajaan diutamakan. Jadi usul sama ada pembangkang ataupun ahli parlimen backbencher seperti kami ini memang tak pernah naik lah. Dia akan jadi usul telah difailkan tapi tidak boleh dibahaskan. Akhirnya yang seperti yang selalu kita tengok di parlimen, dia akan jadi pertandingan jerit-menjerit. Kerana speaker akan kata ditolak. Kemudian ahli parlimen, baik pembangkang, kerajaan belum buat lagi lah, ahli parlimen pembangkang akan bangun dan jerit-jerit kenapa tak luluskan, habis kat situ. Jadi itu cara yang cukup berkesan di parlimen untuk memastikan semua isu itu tenggelam. Jadi kami tak akan ambil jalan usul, kerana kita dah tahu ambil jalan usul ini sama macam ulu tengkuk, dia akan mati di situ. Jadi kita akan tulis kepada semua ahli parlimen untuk mendapatkan persetujuan. Daripada itu kita akan nak tengok berapa ramai sebenarnya yang bersetuju, dan kita akan umumkan our next step.